Kementerian Kesihatan memandang serius kes bunuh diri melibatkan pelajar berusia 13 hingga 17 tahun. Kementerian Pendidikan disarang mewajibkan ujian saringan kesihatan mental sekurang-kurangnya 2 kali setahun dalam kalangan murid sekolah. Masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar sekolah dan mahasiswa institusi pengajian tinggi yang melibatkan kumpulan umur kanak-kanak menunjukkan peningkatan 2 kali ganda. Apa itu depresi? Depresi adalah satu gangguan mental yang menyebabkan seseorang berasa sangat sedih, sangat emosi dan berasa kosong. Ia bukan sekadar perasaan sedih, tetapi seseorang itu berasa kehilangan minat untuk meneruskan apa yang dia suka dalam kehidupan seharian. Depresi boleh memberi kesan bukan sahaja kepada mental, tetapi fizikal dan emosi seseorang. Adakah awak tahu, pelajar juga boleh mengalami stres apabila tekanan harian terlalu berat? Banyak lagi kerja ni sampai ke siap. Tekanan akademik, kerja bertimbun, harapan keluarga lagi. Ini boleh menyebabkan pelajar rasa tertekan dan putus asa. Bagaimana kita tahu? Bila nak dapat macam ni ya? Media sosial pun boleh membuatkan pelajar rasa tersaing, rasa terasing dan rasa putus asa. Bila aku nak dapat ya dekan ni? Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai statistik kemurungan dalam kalangan pelajar sekolah di Malaysia. Okey, berdasarkan NHMS Adolescent Health Survey 2022, sebanyak 26.9% pelajar sekolah menengah mengalami masalah kemurungan. Ini bermakna 1/4 daripada kalangan remaja sekarang sedang mengalami masalah kesihatan mental. Okey, dari segi jantina pula, pelajar perempuan mencatatkan peratusan yang lebih tinggi iaitu sebanyak 36.1% berbanding hanya 17.7% dalam kalangan pelajar lelaki. Tahukah awak bahawa depresi mempunyai pelbagai simptom yang boleh dikenal pasti? Antara simptom depresi yang boleh kita nampak iaitu melalui emosi. Iaitu kita boleh lihat rasa sedih yang berpanjangan, rasa nak marah, rasa kosong dan juga hilang minat. Antara simptom depresi yang kita boleh nampak dari segi tingkah laku adalah seseorang yang suka menyendiri, kurang motivasi dan juga suka untuk tidur. Kita dah lihat maksud depresi yang menceritakan tentang gangguan mental terhadap seseorang. Kita dah lihat macam mana depresi boleh berlaku disebabkan tekanan harian, tekanan akademik, kerja bertimbun dan juga harapan keluarga. Kita dah lihat statistik yang menceritakan 26.9% pelajar mengalami masalah depresi dan kita juga dah lihat simptom-simptom yang menunjukkan seseorang tu mengalami masalah depresi. Sukar untuk tidur, kurang fokus dan lain-lain lagi. Jadinya, kita akan tengok macam mana masalah depresi ni kita rungkaikan sedikit demi sedikit menggunakan terpetik play. Jom kita tengok.